Alright guys, saya Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ini kita nak review Kawasaki ERZ-N version 3 punya. Tahun 2012 dengan harga yang sangat mampu milik. Harga hanya 9,800 siap potong nombor cash. Okey, harga hanya 9,800 siap potong nombor cash. Harga memang mampu milik. Lepas tu kalau buat loan kredit, minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih selama 5 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card, boleh buat installment dengan bank up to 3 tahun. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Alright, kalau nak trade in motor ke, nak jual motor ke, penghantaran seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak ke, boleh diuruskan. PM kita saja. Alright, so korang boleh nampak warna datang dengan warna, dia dah buat warna baru, warna hijau fluorescent. Memang cun lah, warna dia sporty. Jom. Ini version 3 ya, version 3 dia punya lampu reserve macam ni lah, version 3. Alright, windshield dia dah pakai yang sport punya windshield. CNC alloy punya side mirror. Handle grip yang VRX, balancer. Alright, standard LED. Ini LED pun dah, bulb pun dah tukar LED. Okay. Lepas tu Tokiko punya kaliper, dia dah cap warna merah. Double disc brake depan. Size tayar 120 70/17. Pakai Pirelli Diablo Rosso 2 punya tayar. Masih ada around 40% lagi bunga dia. Radiator guard dah ada. Okay. Crash bar dia dah pasang dengan ada spotlight. Okay, crash bar dia dah pasang dengan ada spotlight. Korang boleh nampak dia punya warna hijau fluorescent. Kalau version 3 punya, dia punya seat dia separate ya. Kalau yang version 2 ke version 1 dia punya seat tu dia straight. Ini yang version 3 dia separate punya. Okay, dengan rim Tokiko kaliper belakang. Okay, belakang punya tayar punya size 160/60/17. Pirelli Diablo Rosso 2 juga. Masih ada around 30%. Magah belakang semua ada lah. Semua masih ada sinar LED. Bobin dah ada. Okey. Oh, dia dah pasang battery voltage meter. Gear indicator dah pasang. Mileage 78,000. Ini ada indikator minyak, speedo dengan ada RPM. Okey, kita start bagi orang dengar. Okay, semua lagi lah, enjin semua cantik lagi. Alright, kalau korang tengah cari ERZ, boleh PM kita. Harga jualan hanya 9,800, korang boleh dapat ERZ-N. Tahun 2012, harga memang mampu milik. So, kalau minat roger kita, see you next video, bye bye.